of 23 years old, baru second time. Allahu Akbar. Okey, betul. Sebab borgol kelajuan memang untuk test adakah anda laju atau tidak. What? Oh no lah. Rosak. Handsome-nya. Anak siapa ni? Handsome tu anak ni. Okay, tak apalah. Okay, jadi kita on the way nak pergi ke Stadium Seri Manjung. Okay, lebih kurang berapa? 52 km lah. Ya. Okay, 52 kilometer. Okay, let's go. Penaluru. Kita tengok jalan aku telefon boleh tak? Pecah matahari. Tutupnya cat. Kuak kuak kuak. Okay, kita dah sampai di Manjung. Jadi sekarang ni kita nak pergi ke mana ya? Aeon dulu. Kita nak cari makan dulu, nak solat maghrib, solat isyak sana dulu, baru kita bertolak ke stadium. Tak jauh pun, dalam 2 kilo ke 3 kilo macam tu je. Alright. Kenapa kita cakap luar ya? Sebab kita duduk kat luar. Sebab kita duduk Perak, okay? Let's go. Okay, ini bandar Manjung. Situ ada Lotus. Lotus. Sini ada budak comel. Cik. Okay guys, kita dah masuk parking Aeon. Okay. Dia scan ke apa ni? Si handsome. Kita entry go. Kita cari makan dulu guys. Okay, kita dah sampai di Aeon Manjung. Let's go. Yang. Tapi selipar dia punah dah. Tengok. Tiba. Rasa tak ada stok pun habis. Okay, jom kita cari makan dulu. Sembahyang maghrib, isyak, baru kita pergi. Let's go. Sasa. Mana dia punya food court yang ada? Soalnya dia bawah. Bawah tu dah yang food court dia. Sikit. Wow. Jangan macam ni kat sini ambil tu. Mana yang saya balloon? Mana? Tak nampak. Ni kau? Yesterday awal. Pokong. Mana lemah? Tu cagi. Tiba-tiba tak rasa. Ya, antara gambar dah tu. Dia makan kan? Makan boni ya. Ni macam buah orange, buah paus gitulah warna dia. Betul? Murah ya loket tu, 13,000 je. 13,000 je. Bulan ni biar ada 18 juta. Boleh beli? Boleh lah, awak nak belinya. Nak pergi beli ni. Apa tu? Ya, ambil gambar dengan tiramisu ni. 1, 2, 3. Cekak-cekak. Budak mari ayam. Nanti orang masih ingat yang baru masuk dalam bahan itu. Aduh, hari tu. Bisa ni lepas tu? Yang, okay, finish tu. Gigi. Oh, bisa ya. Elok kursi. Ini lagi dig. Lagi. Wow, es lemon tea. Nak tengok apa? Tengok ni. Pula. Ambil sekali. Bagaimana? Ada lagi sayur. Sayur. Thank you. Ya. Bye. Sos soya. Soya baik. Okay guys, kita dah selesai solat maghrib dan isyak. Now kita akan ke stadium Seri Manjung.
Ya. Untuk menyaksikan perlawanan antara Kelantan The Red Warrior Dan Kelantan Red Warrior menentang Manjung City FC. Okay, let's go. ni ada masjid comel tapi Maya dah itu kok. The left 270. Masjid besar dia. Lepas tu kita ke corner belah situ. Okay guys, sikit lagi nak sampai. In 400 meters, turn right. 400 meter. Tu stadiumnya. Nampak tu lampu-lampu stadium. Hijau tu kat tu ke? Tu. Oh ni dah tak? Itu. Kau tepi lagi ya? Besar lagi asal. Sorry. lagi tak? Boleh juga benar tau. Okay. Berik. Bukan celah ni kau. Ni dah ya? Oh, celah ni. Tu saya berik. Oh, ni pintu masuk dia. Turn right. Masuk kau tu? Masuk kotak. Tu banyak? Kau nak besar lagi. Kau ni dia tu boleh tau. Macam tepi lagi. Mana? Sini tak? Sudah ni? Manjung ni? Dia lah. Kita dah sampai di stadium. Sekarang rehat. So husband kita pergi tandas. Okay, kita sedang menunggu. Dia siap. Separuh masa pertama Satu sama. cinta hanya untuk Ada. kat sana pula. Di sana. Guys, jadi habis dah kita punya game. Kelantan kalah kepada Manjung 2-1. Agak mengecewakan tapi tak apa. Kita hari ni nak jalan lah. Nak ke suasana je. Ibu sebab dia cakap Kelantan bisa lah ni. Dah, tak bisa juga. Dia tengah naik kelab baru kelab baru. Tak Relax senang bertenang pula. bertenang. Okay, jadi itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video next video insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.